Dalam tempoh kurang 1 minit, saya akan kongsikan dengan Tuan Puan apa kemudahan dan kelebihan menabung emas dalam akaun Gap di Public Gold. Save dan share untuk rujukan pada masa akan datang. Yang pertama, akaun emas Gap Public Gold, kita boleh beli emas berketulinan 999 dengan bajet minimum RM100. Yang kedua, simpan emas dalam akaun secara percuma. Tak ada had gram, tiada had masa simpan, tiada yuran simpanan. Yang ketiga, boleh tambah simpanan emas dengan belian minimum RM100 sahaja. Tiada sebarang syarat wajib beli dalam jumlah tertentu setiap bulan. Yang keempat, boleh keluarkan emas fizikal, dinar atau gold bar serendah 0.5 gram tanpa had. Untuk emas yang berat kurang daripada 21.25 gram, Public Gold akan hantar dengan pos yang berinsurans kepada Tuan Puan. Yang kelima, boleh keluarkan semua emas yang kita simpan pada bila-bila masa. Yang keenam, boleh berurus niaga 24 jam sehari, boleh beli secara online dan boleh jual secara online juga. Yang ketujuh, setiap pengeluaran emas fizikal akan dikenakan charge gold premium yang sangat rendah. Gold premium hanya akan dikenakan bila kita nak fizikalkan emas. Kalau kita tak keluarkan emas secara fizikal, gold premium tak akan dikenakan. Yang ke-8, kaedah belian dalam akaun emas Gap disahkan patuh syariah oleh penasihat syariah Public Gold iaitu Amani Advisor Sendirian Berhad. Yang ke-9, boleh beli emas secara online banking, QR code, ATM ataupun boleh set auto debit. Nak mulakan tabungan emas dalam akaun Gap di Public Gold, boleh klik button sign up di bawah. Saya bantu sebaiknya.